Sembunyi, nyaman, tenang. Vibe dia susah nak move on. Jom aku tunjuk gambar sekali lagi. Hidden Gem di Kedah. Masuk kali ni dah 3 kali kita sampai di Nos di Kotes Kuala Negara Kedah. Daripada view atas bukit ni memang cantik. Dengan kawasan yang luas, ada anak sungai lagi kat situ. Ada satu pool besar untuk pengunjung yang stay dekat Kotes dan satu lagi private pool khas untuk yang stay dekat villa. Kawasan sekitar Kotes bukan nak puji lebih, memang terjaga dan bersih, memang sesuai sangatlah kalau apa nak bawa family atau berkumpul ramai gathering kat sini. Dan untuk yang pejabat, jabatan atau syarikat swasta yang nak buat team building pun memang sangat-sangat sesuai lah. Recommend sangat hampa boleh mai kat sini, sewa seluruh kawasan ni untuk lebih privasi. Dekat sini pun pelbagai aktiviti hampa boleh buat secara berkumpulan, macam sukan neka, aktiviti sukan, treasure hunt, acara mandi kolam, macam-macam lagi lah ikut plan hampa masing-masing. Memang lengkap lah team building hampa. Selain tu terbaru dekat Nos di Kotes ni, hampa boleh try lah naik ATV lah. Ronda dalam trek yang mereka sediakan tu siap dengan harga promo lagi untuk sewa tu. Ni view sebelah malam, sejuk, aman, damai, tenang, ribut jiwa. Nak masak barbecue, bakar, semua kelengkapan ada. Nak request catering, boleh bincang dengan mereka. Harga untuk Kotes dan villa kita letak sekali. Nombor phone siap, boleh direct contact mereka cepat-cepat sebelum slot penuh. Jumpa lagi gang. Assalamualaikum. Aluk start, peace.